Assalamualaikum. Okey, kali ni Cik Miss nak tunjukkan soalan bentuk piawai tingkatan 3 menggunakan kalkulator MS. Okey, nampak macam senang kan? Tapi ramai pelajar yang buat salah. Kenapa salah? Okey, kita tengok cara yang betul. Okey, dekat sini diberi bahawa P 5.4 darab 10 kuasa 3 dan Q 4.7 darab 10 kuasa 2. Hitung P tambah Q. Tambahkan saja. Senang je kan? Tapi bila kita tekan kalkulator, kita salah tekan. Okey, yang ni adalah cara yang betul. 5.4 10 kuasa 3 ni tekan sahaja bentuk piawai yang ni. Okey. 10 kuasa 3 nampak tak dia keluar macam ni? Tak perlu tekan yang kuasa 3 ni. Terus tekan nombor 3. Tambah 4.7. 4.7. Gunakan bentuk piawai ni. Okey. Kuasa berapa? 2. Terus gunakan 2. Tak perlu tekan punca kuasa 2 ni ataupun kuasa 2 ni. So, kita akan dapat berapa? 5870. Dan dia beri dalam bentuk piawai. Tekan ENG. Nampak tak dia bagi jawapan? 5.87 darab 10 kuasa 3. So, mana satu jawapan dia? C adalah jawapan dia. Senang je kan? Jumpa lagi. Bye-bye.